ma'rifatullah, berakal, berfikir, tengok ciptaan Allah membawa kepada kenal Allah. Kenal Allah membawa kepada takut. Takut Allah membawa kepada ahsanul amal. Dia proses tu mesti ada. Tak mungkin amalan kita terbaik kalau tidak kenal Allah dan tak takut pada Allah. Okey, kemudian ala ya'lamu, Allah bagi tahu. Kenapa Allah tahu yang rahsia dan yang zahir? Yang zahir tak ada masalah, orang pun tahu. Tapi yang rahsia ni Allah saja yang tahu. Kenapa? Sebab ala apa dah? Tidakkah? Tidakkah tahu? Man? Siapa yang telah mencipta? Wahwal latif. Okey, sebelum ni sebelum kita masuk wahwal latif, apa maksud? Apa yang Allah nak beritahu ni? Tidakkah tahu siapa yang menciptakan? Apa maksud? Kenapa kaitan dengan ayat sebelum? Kalau saya tanya soalan, macam mana Allah boleh tahu yang zahir dan yang rahsia, yang kita bisik, yang dalam hati pun Tuhan tahu. Macam mana? Saya tanya soalan. Kenapa? Macam mana Allah boleh tahu tu? Jawapannya, macam mana Allah tak tahu apa rahsia kamu sedangkan Dia yang mencipta? Kalau Allah cipta kamu, takkanlah Allah tak tahu apa dalam hati kamu? Boleh faham? Macam orang buat kereta proton, tapi dia tahu semua. Kita bertanya, macam mana dia tahu buat semua ni? Kita pun jawab apa? Dia yang buat. Boleh faham? Boleh faham tak? Tapi kehidupan kita seharian, macam ayat ni tak ada ni. Iaitu kadang-kadang kita buat apa, cakap apa benda yang Allah tak reda, seolah Allah tak tahu. Wahwal latif, dan Dia latif. Apa makna latif? Apa makna penyantun? Boleh hurai tak macam mana Allah penyantun? Kalau manusia penyantun kita boleh faham kan? Manusia penyantun macam mana? Pijak semut tak mati kan? Itu pun depan siapa? Depan mak dia lah. Belakang mak dia, pijak TV pun pecah. Jadi saya nak faham. Bila kita kalau tengok terjemah, Allah tidak terjemah Allah penyantun. Macam mana Allah penyantun? Sebenarnya penyantun tak berapa tepat lah. Sampai kita pun tak boleh faham kan? Cuba buka surah Yusuf. Surah Yusuf bahagian akhir. Ayat 100. Okey, cuba tengok maksud dia. Wa rafa'a abawaihi, dan dia iaitu Yusuf mengangkat kedua ibu bapanya alal arsy. Arsy itu mana? Singgasana. Kan Yusuf mula-mula bermimpi kan? Satu masa bapa dia, mak dia akan datang dan sujud kan? Ini realiti mimpi dia. Bila di hujung cerita. Jadi dia mengangkat kedua bapanya atas singgasananya, wa kharru lahu sujada. Dan mereka, mak bapak dia dan adik-beradik dia tunduk kepada Yusuf. Tunduk ni bukan makna sujud sembah, tapi ada pendapat mengatakan sebagai hormat, sebab Yusuf masa itu menteri. Kemudian Yusuf berkata, waqala ya abati, wahai
bapakku, haza ta'wilu ru'yaya. Inilah takbir mimpiku yang dulu masa kecil. Min qablu qad ja'alaha rabbi haqqa. Allah telah menjadikan mimpi ni benar-benar berlaku. Sebab itulah semua mimpi para nabi benar. Dan semua mimpi kita tak benar kan? Ada tak mimpi kita benar? Tak ada kan? Okey. Kemudian Yusuf kata apa? Dengar, waqad ahsana bi, Tuhan telah berbuat baik padaku. Macam mana tu? Ketika mana dia telah mengeluarkan aku dari penjara dan dia telah membawa kamu semua daripada kampung. Adik-beradik dia, Allah bawa semua daripada kampung. Min ba'di an nazagha syaitan. Setelah syaitan mengacau, mengganggu antara aku dan antara adik-beradikku. Kemudian last sekali Yusuf kata apa? Inna rabbi latifun lima yasha. Tuhanku maha. Dia terjemah apa pula situ? Latif. Lembut pula. Sekali penyantul, sekali lembut. Sebenarnya latif ini dalam bahasa Arab ialah Allah maha halus perancangannya. Lebih tepat ialah Allah maha halus perancangannya. Kalau kita kait dengan kisah Yusuf, Tuhan tu sangat halus perancangannya padaku. Apa maksud? Apa perancangan Allah yang halus kepada Nabi Yusuf? Halus ni macam sampai tak nampak lah, sampai tak perasan pun. Ialah macam mana? Kalau ikut logik manusia, bila Yusuf dicampak dalam perigi, apa berlaku? Mati, kan? Ataupun kalau ikut logiknya, bila dijual sebagai hamba, macam barang, jadi apa? Jadi hamba, jadi budak tak berguna, kan? Kemudian kalau masuk dalam istana pula, difitnah masuk penjara, logiknya jadi apa? Gelaklah masa depan dia. Tapi perancangan Allah pada Allah nak angkat Yusuf jadi menteri, jadi pemerintah. Tapi prosesnya apa dah? Mula-mula kena campak. Lepas tu Allah hantar pedagang ambil dia, pungut kan? Lepas tu pedagang jual. Bila nak jual je, Allah hantar siapa? Pembesar untuk membeli kan? Lepas tu, bila masuk dalam istana, dia dihambakan. Perancangan Allah seterusnya apa dah? Allah takdirkan isteri pembesar menggoda sehingga dia masuk penjara. Bila masuk penjara, Allah pun mula ajar ilmu takbir mimpi. Kemudian Allah jadikan raja tu bermimpi. Tapi raja tu tak tahu siapa yang boleh takbir mimpi. Siapa yang bagi tahu Yusuf boleh menakbir mimpi? Allah hantar dua pemuda masuk penjara sebilik dengan. Bila dia beritahu, nak tak? Dia beritahu pada raja, nak tak aku beritahu pada kamu ada orang yang boleh mentadbir mimpi. Jadi raja pun nak. Dia kata ada seorang kawan aku dalam penjara, Yusuf. Bawa keluar, bila takbir mimpi, terus raja angkat dia jadi menteri. Jadi semua proses tu, Yusuf terfikir tak satu masa dia akan jadi menteri? Adik-beradik dia terfikir tak satu masa Yusuf tu yang sepatut masuk dalam perigi dah mati, tiba-tiba keluar jadi menteri, lebih hebat pada mereka? Terfikir tak? Nabi Yaakob terfikir tak anak dia yang dikhianati akhirnya keluar-keluar jadi pemimpin negara? Terfikir tak? Semua proses yang halus itu dipanggil latifun. Boleh faham? Itu makna latif. Jadi kalau terjemah penyantun kita pun tak faham. Kalau terjemah lembut kau tak faham. Orang Melayu kadang-kadang guna perkataan latif kan untuk lembutkan hati manusia. Salah. Dia kata ya latif, ya latif, ya latif kan. Tak. Ya latif ni mana Allah yang maha halus perancangan. Sampai kita tak sedar, ya Allah, daripada budak kampung boleh keluar jadi. Kalau Perdana Menteri adalah daripada anak menteri, belajar pula MCKK, kemudian pergi UK jadi menteri, halus ke kasar? Boleh faham? Okey? Jadi jangan baca ya latif, ya latif.
Lepas tu dia hembus atas muka anak dia. Sebab anak dia hati keras. Kalau dengan yang Latif boleh lembutkan hati, dah lama Nabi buat kepada Abu Jahal. Orang Melayu suka shortcut. Okey, maha halus perancangannya. Al-Khabir, maha mengetahui zahir dan batin.